Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irdina dari TV PSS Sri Semuku Channel. Kini berada di Hotel Grand Riverview untuk berlintas langsung Majlis Makan Tengah Hari Badan Kepimpinan Murid SMK Kutan tahun 2025. Pakaian hari ini bertemakan denim. Majlis ini diadakan bagi meraihkan dan menghargai sumbangan pemimpin murid, malah berpeluang untuk mendapat sambutan bertuah sambil menikmati jamuan. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan majlis pada hari ini. Hari ini kita berkumpul di meja yang sama bersatu. Pemimpin muda sekolah kita mengorak langkah penuh restu. Senyuman terukir di wajah, ikatan terjalin mesra. Makan bersama penuh makna, mengukuh ukhuwah kita. Di sebalik tugas dan amanah, kita belajar arti setia. Bersama melakar sejarah demi nama sekolah tercinta. Sejauh langkah kita melangkah, seiring hati, sejiwa rasa. Badan kepimpinan berdiri megah, SMK Kutan kebanggaan kita. Di meja ini kita berjanji menjadi contoh dan teladan, berbakti dengan penuh integriti demi masa depan gemilang. Setiap peranan yang dipikul bukan sekadar satu gelaran, disulam usaha dan keikhlasan menjadi pemimpin berwawasan. Berbeza jawatan dan tugas, namun satu tujuan kita, membina sahsia, memimpin rakan dengan budi dan bicara. Di sini kita saling mengenal. Oleh itu, majlis pada hari ini bukan sahaja diadakan untuk mengiktiraf sumbangan pemimpin, tetapi untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka untuk terus bersemangat menjalankan tugas. Sekian dari TV PSS Sri Semuku Channel.